Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fauzah daripada Sempadan Ngam. Nak kongsikan tentang nutrika ni. Okay. Sebelum saya jumpa nutrika ni, sebenarnya saya lepas aksiden. Saya aksiden bulan 7, 2024. Okay. Dalam tempoh tu, masalah saya ialah tak fokus, kan, lemah. Atau tu tak boleh buat kerja berat, orang tu selalu blur kan. Jadi bila dikenalkan dengan nutrika ni, saya cubalah. Kawan saya yang mengenalkan ni, Puan Zainon. Lalu bila saya berbual dengan dia kata saya ni macam apalah, tak semangat lah apa kan. Jadi bila dia setorkan nutrika ni, saya mula-mula memang saya tak percaya. Tapi saya cubalah, orang kata mencuba tu lebih baik. Jadi saya pun cuba. Saya cuba bila saya makan satu hari satu je. Satu hari satu. Lepas tu saya rasa saya ada macam semangat nak bercakap. Dulu saya tak bercakap macam ni. Tanya Puan Zainon, saya cakap macam mana. Kan? Jadi kata orang tu, lepas tu saya makan. Yang satunya, saya rasa saya dah macam ada agak bertenaga. Lepas tu lama-kelamaan saya pun dah jadi fokus. Lepas tu saya rasa yang saya sebelum tu, saya pun ada masalah tegang otot. Tegang otot, sakit sendi, sakit lutut. Sakit lutut pun dah lama, rasanya dah 3 tahun macam tu kan. Tegang otot tu. Bila saya makan ni, lama-kelamaan ni, apa yang saya dapat rasa, saya bersyukur. Saya dah dapat solat dengan sempurna. Maksudnya rukuk dan sujud dengan sempurna lah. Hampir setahun juga saya solat duduk atas kursi. Jadi selalu saya minta pada Allah. Saya nak sujud. Saya nak rasa dahi saya tu di atas sejadah. Jadi alhamdulillah, tuan tu bila dah makan ni, saya dapat apa yang saya nak tu, alhamdulillah Allah temukan dengan nutrika ni pun kira satu rahmat lah. Yang akak rasa kan. Saya makan ni daripada bulan 7 mencadangkan lah tentang amal cuba kalau ada masalah kesihatan yang dah lama ataupun baru ataupun untuk jaga protection untuk protect badan kita, gunakan nutrika ni. Sebab nutrika ni ada 18 bahan. Dia lebih pada antioksidan. Antioksidan ni bahan dia akan protect dan juga membersihkan. Dia bersihkan segala toksik yang ada dalam badan dan juga akan bina sel baru dan akan protect diri kita daripada unsur-unsur kat luar macam virus ke apa semua kan. Itu dia sangat dapat ini. Dan satu lagi dia macam tadi saya punya masalah sendi apa semua kan. Bila kita makan tu, maknanya dia dah bersihkan, dah korek apa semua, keluarkan yang kotor-kotor yang tu, dia pulihkan balik kita punya sistem badan tu, sel-sel baru pun hidup. Jadi itu kelebihan nutrika. Saya macam mana pun kita cubalah ikhtiar, bertawakal. InsyaAllah masalah tu adalah penyelesaiannya. Okay. Terima kasih.